Aku pulang. Assalamualaikum, Alung. Hello, Assalamualaikum adik. Alung sihat? Alhamdulillah. Sekejap, adik okey ke tak ni? Adik okey je, adik sesama sikit. Oh. Alung, adik nak tanyalah. Ha? Sebelum ni, Alung dah dapat beasiswa kan? Alung tak Betul. pergi cek ke? Alung tunggu juga surat tapi mungkin bukan rezeki Alung lah kot. Nak buat macam mana kan? Alung tak tanya Pak Angah ke? Pak Lang ke? Diorang kan kerja dekat pejabat sana. Tapi benda dah lepas dik. Tak apalah, mungkin rezeki Alung kat kampung jaga mak ayah kan. Korang je lah realisasikan impian Alung. Okay, Alung. Okay lah, adik nak sambung study lah, Alung. Alung jaga diri, okey? Belajar elok-elok tau. Okey, kira salam kat mak ayah juga. Okey, Assalamualaikum. Salam, Alung. Beasiswa? Apa si bodoh ni beritahu kat Alung? Ni kalau Alung tahu ni, memang mampus aku kerjakan budak ni.